Wah, sejuknya. Tak boleh. Fikir panas ni. Sejuk. Panas. Senyumlah, senyumlah. Baik. Apa dia buat? Senyumlah, senyumlah. Senyuman itu sedekah. Tak ada air pun. Orang tengah sejuk ni. Keras pula. Tak maaf korang. Korang ada tak air ke? Korok? Ha? Untuk air? Korok? Sini je, boleh tak tengokkan je? Aduh. Tahan dah ni. Sejuk sangat ni. Korok? Ya? Tengok je. Kenapa? Keras lah. Oi. Dah sejuk. Kenapa? Kamu ada tak air ke tadi? Mana ada? Ya, tanah dengan sejuk ni tak tahan ni. Tak air panas. Tengok ni. Ini kan tak ada air ni. Beku Uish, tengok ni. Uish. Wan, ini beku ni. Ya Allah. Macam ni sekali mesti tak tahu ni. Membeku semua baik. Wah, tak tahan. Ya Allah. Wan. Ya. Ana ada teringat tentang part-part yang tab ni. Tu adik ada pernah cakap pasal tab ni. Apa kena perabot ni dengan tu adik? Tab, TAP, tauge ayam puyuh. Oh. Tu adik cakap apa? Tadi cakap, kalau kita membiarkan hasrat pemimpin, takut-takut hati kita jadi beku macam air ni. Oh. Wan, kamu dah pastikan belum tauge kat bawah? Oh, Alhamdulillah. Togi bawah tu saya pastikan. Memandangkan di kawasan bawah tu pun sejuk, kita dah usahakan pasal heater. Tengok suhu tu sesuai untuk togi. Untuk puyuh, anda tengok juga laporan dari muslimah dalam grup. Kita dah pasal heater juga. Tengok suhu dan reban tu, Alhamdulillah sesuai untuk keselesaian puyuh. Rok, Ana teringat juga pasal Jazura. Jazura pesan, musim sejuk ni kita kena pastikan kelengkapan cukup. Jadi anak tanya Intan ni, mana cerita kamu? Allah!